Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Tasrinti Faizal, skuad Cana TV PSS SK Labu Besar. Hari ini Rabu 22 April 2026 sedang berlangsung latihan pencegahan kebakaran siri 1 bagi tahun 2026. Jom kita saksikan. Jom. Semua murid tolong duduk. Semua tolong duduk. Sila tengok. Okey, semua tutup mulut Zat. Duduk terus duduk betul gila kau. Duduk. Tali tekan. Ha? Mak, stabil sudah print. Tak stabil. Cikgu tunggu salah. Tak kena ambil. Safika Umaira. Kita tunggu Ustaz. Guru-guru kelas sedang ambil kehadiran. Kat tangan satu ambil. Satu ambil. Mana satu yang habis? Oh, cikgu tengah ambil, okey. Satu aquamarine mana? Loh, belakang. Mana dia ambil? Bawa ambil semua cukup ke? Yang ada kat sini yang ada kat sini mana? Ha? Dua. Wabarakatuh. Semuanya Ustaz ucapkan tahniah kerana semua berjaya bergegas dengan pantas. 25 saat. Beri satu tepukan kepada diri kamu. Okey, dekat dengan 25 saat sebenarnya sudah habis dah. Dia mesti bawah pada 4 minit mengikut apa yang kita diberi taklimat oleh tahun-tahun lepas oleh pegawai bomba daripada bomba high-tech zon 3. Okey. Dia mesti bawah 4 minit kerana bawah pada 4 minit tu besar peluang untuk orang menyelamatkan diri. Itu dia punya skala yang dijelaskan oleh pihak bomba. Di tempat pusat membeli belah, mungkin di mana-mana saja tempat, di hospital, di bangunan kerajaan, di mana-mana tempat, kalau dengar bunyi loceng panjang, maksudnya bukan locengnya. Betul itu ayat bahasa Melayu saya JB. Betul ya. Deringan bunyi loceng panjang. Sila pergi ke tempat berkumpul, assembly point. Kita semua dah main tempat macam ni. Pagi tadi kita nampak kawan kita. Tapi bila berlaku kecemasan, dia tak ada kat sini, kita kena habang. Cikgu, kawan saya seorang tak ada. Di sekolah kita boleh ambil ada blok bangunan. Ya, kalau betul berlaku akan menyebabkan ramailah yang akan jadi mangsa kebakaran. Ya. Okey, yang kedua dan yang ketiga tadi ada satu kelas tu muridnya tak cukup. Ada kekurangan, kehilangan lah kalau waktu kebakaran sebenar. Jadi di sini peranan JK1 atau JK2 lah. Saya minta kena usaha carilah. No? Bila kita tahu saja tak ada, kita kena pergi cari segera. Okey, kena pergi cari segera. Okey? Baik, dan yang terakhir kepentingan. Kepentingan of course lah. Kita tak mau ada yang akan menjadi mangsa kebakaran. Ya. Jadi untuk fasa yang kedua nanti, saya harap semua murid dapat buat dengan bersungguh-sungguh. Bayangkan berlakunya kebakaran sebenar.
Ya. Yang boleh berlaku pada bila-bila masa. Jadi lepas ni dengar saja lucing panjang, terus bergegas ke tempat berkumpul. Sekolah kita tempat berkumpul di sini. Di sini tempat berkumpul. Kalau berlaku kecemasan. Okey? Terima kasih kerana telah menonton berita daripada kami. Jangan lupa, Skuad Cakna TV PSS SK Labu Besar sumber informasi anda. Bye!